Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada video kali ini. So kali ini Min akan bawakan Asia Road Racing pusingan yang kedua yang berlangsung di Litar Sepang. So event kali ini kita ada pit walk. Pit walk ni maknanya kita dapat bertemu dengan pasukan-pasukan yang bertanding, terutama Suzuki Motorsport lah. So ini adalah kali pertama Suzuki Factory join Asia Road Racing, kerana sebelum ni memang tak pernah lah. Last kali Suzuki terlibat dengan Capri adalah pada Suzuki SEK Harian Metro. Pada waktu tu jentera saya tak pasti, jentera Smash yang digunakan. Selain daripada tu kita ada zaman tu juga ada one man race Belang. Selepas daripada tu memang tak ada lah. Jadinya untuk kejuaraan dunia pula MotoGP, Suzuki telah menarik diri. Jadi memang tiadalah kelibat Suzuki dalam kancah permotoran kecuali perlumbaan endurance yang masih lagi dipegang oleh Yoshimura Cert yang menggunakan jentera Gixxer JSX 1000. Selain daripada tu memang tak ada lah. Jadi untuk kali ini event ARC ni kita dapat kelibat Suzuki lah untuk kali pertama semenjak dulu lah. Alright, so untuk kita pergi kepada pit walk ni, kita kena turun daripada main grandstand ke laluan terowong ni. Ni dekat depan sekali main grandstand, sebelah mula-mula kamu jumpa dia akan ada satu lorong terowong untuk ke pit. Jadi apa yang best dekat pit ni, kita boleh jumpa pasukan-pasukan bertanding dan mereka akan display jentera-jentera mereka. Dan yang paling best of course lah, kita boleh dapat signature ataupun autograf daripada pelumba-pelumba. Ini bukan senang nak dapat kalau dekat MotoGP tu, pit walk ni hanya diberi kepada special punya tiket. Pit Suzuki depan dia macam ni lah. So dia ada tempat, kalau kamu tengok dekat depan tegak tu, tu ada tempat untuk diorang monitor waktu race. Ni adalah waktu dia. Memang ramai pengunjung pada waktu pit walk ni. Nampak daripada TV macam tak ada orang kan, tapi sebenarnya ramai. Ramai juga pengunjung yang berkunjung ke pit Suzuki AMI Suzuki Motorsport. Adam ni memang penat lah, dia sign autograf. Memang ramai, ada yang datang untuk sign autograf, ada yang datang untuk bergambar macam ni kan, bergambar kan. Sebab benda pit walk ni bukan setiap event ada yang yang tak ada. Jadi pada waktu-waktu tertentu kadang-kadang penganjur akan umumkan mana dia ada waktu untuk pit walk. Maknanya dia adalah waktu yang kita boleh berkunjung untuk berjumpa dengan kru-kru pasukan dan juga pelumba-pelumba. Jadi bukan sekadar Suzuki saja, semua ada kat situ. Apa yang bertanding, start daripada bertanding daripada 150 hingga ke 1000cc. So semua pasukan akan display dia punya jentera masing-masing, dan juga pelumba-pelumba akan ada di depan untuk sesi autograf ataupun sesi bergambar lah. So dia akan dipanggil meet and greet. So yang ni adalah event yang antara yang bukan selalulah penganjur akan berikan. Kebetulan pada waktu ini kali pertama Suzuki Malaysia ataupun Suzuki AMI Suzuki Motorsport melancarkan pasukannya, dan juga penganjur mengadakan pit walk. Jadi kami pun apa lagi berkunjunglah ke booth Suzuki ataupun paddock Suzuki. Min pun sign juga, nak juga kan. Bukan senang nak jumpa, sebab dia kita kena sedia maklum bahawa Adam Nouruddin adalah rider pertama untuk Suzuki Factory Malaysia yang bertanding di kejuaraan Asia. Sebelum ni memang tak ada. Jadi dia adalah satu kenang-kenangan lah. So Min difahamkan ini adalah kali pertama ataupun ini adalah percubaan pertama ataupun wild card yang dia beri kepada Suzuki untuk cuba sebelum penglibatan musim penuh.
Jadi yang musim penuh tu kita tak tahu, alam lah, mungkin tahun depan ataupun berapa. Jadi untuk yang kali ni di Malaysia memang dia wild card, mana sekali testing motor, testing jentera, kan, sebab Suzuki punya Ami Suzuki Motorsport adalah baru sangat dilancarkan sekitar bulan lepas. Jadi untuk dari segi tuning, dari segi keserasian, dari segi pengendalian, semua tu masih baru. Dan rider pun ada seorang Adam lah, memang dia penat dah sign. Dan ramai juga, alhamdulillah ramai yang datang berkunjung dan bergambar dengan Adam Nurudin. Okey, ini sekitar pemandangan waktu pit walk terbuka. Okey, boleh lihat ramai pengunjung-pengunjung yang hadir. Dan so suhu memang panas ketika ni, dalam lingkungan 38 hingga 40 darjah Celsius. Memang panas terik, memang berpeluh lah. Jadi waktu sekarang waktu panas, jadi ramai yang bawa pakai payung untuk mengelak bahang panas. Tapi tetap pengunjung hadir untuk memeriahkan suasana. Okey. So dekat sini tengok antara yang pit yang paling penuh, of course lah Honda, Yamaha, itu memang sebab mereka dah lama dan memang rider-rider ataupun jentera mereka antara yang fight untuk podium lah. Suzuki masih baru. Jadi yang mana peminat-peminat Honda dan Yamaha, terutama Idemitsu, terutama pasukan Yamaha Racing, memang dah sinonim dah dengan ARRC ni, kan. So rider-rider mereka pun macam Kasma Daniel, macam Azlan Shah, memang ni lah, memang terkenal lah. Jadi sebagai pasukan yang baru, Ami Suzuki Motorsport pun dikelilingi oleh peminat mereka sendiri. Dan Suzuki juga tengok, nampak dia beri cenderamata baling kepada pengunjung. So siapa yang bertuah dapatlah hadiah harum, kan. Macam ni nama tengok lah, tak boleh nak minta tinggi, jadi nak loncat-loncat tak sampai. Jadi bagi peluang kepada mereka yang bertuah lah. Tak apa, tu salah satu daripada tarikan-tarikan pengunjung di booth pedok Suzuki. Selepas pit walk ni, barulah akan ada perlumbaan sebenar, dimulakan dengan 1 minute race dan diikuti dengan 150cc, 250 dan juga 600, dan akhir sekali 1000cc. Dekat ujung sekali pedok ni adalah tempat podium, tempat ambil hadiah, tempat penyerahan hadiah, yang mana dapat nombor 1, 2, 3. Kat situ lah tempat dia. Secara keseluruhannya memang ramai peminat yang berkunjung ke pedok pasukan kegemaran masing-masing. Untuk yang peminat-peminat Suzuki, memang tak lepaskan peluang bergambar, mengambil autograf. Ni sign dekat lens, sign autograf dekat baju. Macam peminat cilik ni, kita ni kan sign kat baju kan. Sebab dia pakai peminat maka, rasanya 2-3 kali basuh masih ada lagi lah. Jadinya keseluruhannya memang meriah, kan. Ada yang sign kat baju, ada yang sign dekat lens, terutama daripada pengamal media. Jadi dia mengambil keputusan untuk mengambil autograf Adam di lens masing-masing, macam ni. Jadi ada juga media yang sign di lens mahal, lens bukan murah. Sampai sini saja. Kalau anda ada apa-apa komen atau cadangan, boleh komen kat bawah. Alright, terima kasih.